Wahai anak cucu sekalian, dengarlah satu kisah yang tak disebut di sekolah. Waktu khilafah tumbang di Turki, tanah Melayu masih di bawah telunjuk penjajah. Tapi waktu itu kita masih ada ulama, masih ada istana yang pegang syariat. Namun, racun sekular dari barat tak datang dalam bentuk perang. Ia datang dalam bentuk sekolah. Sekolah Inggeris dibina. Pelajar Melayu diajar sejarah British, bukan sejarah Islam. Diajar erti kejayaan dari kacamata London, bukan dari Madinah. Mahkamah syariah mula disempitkan. Hanya urus nikah cerai. Yang lain semua diputuskan oleh undang-undang penjajah. Masjid dibiarkan terbuka, tapi khutbah tak boleh sentuh politik. Agama dijadikan adat, bukan sistem. Waktu itu, ramai tak sedar kita sedang diajar untuk bangga jadi hamba. Selagi tak langgar undang-undang putih, dianggap patuh. Bila akar Islam dipotong, pohon Melayu mula layu. Tapi orang tak nampak sebab daun tetap hijau. Ambil ini sebagai pedoman. Bukan semua yang bercakap itu benar, dan bukan semua yang diam itu pengecut.